Tak. Oh, sekejap. Masuk sikit Lag ke? Tak, yang tu keluar. Yang tu tak apa. Sikit je. Lagi keluar. Lag kah guys? Okey dah. Kalau lag stop lah. Ha. Cuba cakap satu. Okay. Nampak susu sini. Okey tak? Cakap. Tak, sebab dia kesengnya ke sini. Salahnya kita dah tu. Ha. Gagal lah Salah bukan? Tak, dia sengit. Tak. Bukan kan. Saya minta maaf banyak. Kenapa bila nak sengit? Bukan. Tak okey dah. Tidak kesepakatan. Nak Pihak manajemen dan pihak media Ni, semua tak ada kesempatan. Kami hanya masuk bila iklan saja untuk pastikan ada manusia. Okey, sekarang. Ambil kam. Sampai lebih tak? Okey, nampak kan? Okey. Betul lah. Ni pokoknya masukkan tak? Tak payah dah. Dah. Carlos, mentang-mentang dah FYP, dah lah. Jangan sampai aku angkat kau. Okey. Okey. Lupang sini. So yang ini boleh sikit. Bisa kau kan? Tuan semua jangan kelakar lah. Nisa. Okay. Korang berdiri kah? Duduk kah baring? Okey, sekarang. Baik dah. Berdirilah kan? Berdirilah. Dapat. Yes. Okey. Ya. Sebenarnya kan atas ni boleh kan tau. Boleh zoom. So bagi bawah tu dah. Baru tak. Cubalah zoom lah. Mau tutup atas tu lah. Boleh zoom. Itu tak atas. Ada zoom lah. Assalamualaikum. Tak ada. Ada dah. Yang ada lama. Mau kamu tutup pintu atas tu lagi. Tiga konten. Sebabkan setiap Sekarang kali kita- iklan ada akun di sini. Sementara kita menunggu kehadiran orang-orang yang akan menjual produk kita ni. Ya, saya di sini. Saya akan bagi tahu apa berita terkini lah. Berita terkini kita ada Jack. Kita berak tadika di sini baru saja selesai pergaduhan tadi disebabkan diorang berpuasa hari ni. Diorang tak tahu nak buka apa. Tapi alhamdulillah lah, diorang dah ganti puasa diorang dah. Sebab nanti ada beg satu beg. aku memang aku terpaksa aku di sini. Yang penting ada manusia. Beg kuning baru setup guys. Beg kuning baru tengah set up. Sekarang ada Maksudnya? beg pink je. Okey, kejap. Zoom sikit tutup tutup dia. ini atas. Betul. Saya Okey, kita dah. sedang Kita memang open hot time sekarang ni, tapi nanti lepas raya. InsyaAllah kami akan buka part time. Sebenarnya saya tadi baru habis daripada main bola tadi. Ni buat. Sorry, saya berbisik-bisik rupanya mic kat sini. Sorry ya. Kita akan memulakan kita punya live sebentar saja lagi. Okay, stay tune. Kepada orang nak pergi tandas, korang boleh pergi tandas dulu lah. Jadi lepas ni korang tak boleh pergi tandas langsung pergi mana-mana, okay? Korang kena betul-betul stay, okay? Kalau semua mau pergi tandas, pergi tandas sekarang. Pergi tandas sekarang. Kalau kamu reply grup WhatsApp sekarang. Okay, lepas ni kita boleh busy sudah, okay? Hai, Assalamualaikum. Ya. Okey, kami santai. Okey. Inilah dia wanita Iron Lady kita. Adik ada yang komen dekat sini tak ada burn rose. Ada double. Okey. Peach bukan, peach tak ada. Burn rose double dalam beg kuning. Peach tak ada. Okey. Baru sudah dapat. Okey dah. Ni typo mulut. Orang biasa typo naib kan, dia mulut dia typo. Okey, kita should buat intro lah kan. Intro, okay. Actually hari ni for the first time Bella mempersembahkan Belova yang latest version, latest face, latest packaging. Sebelum ni kalau kamu ingat lah, kenapa cakap sabar? Itulah sebab dia dengan aku. Enggak, kita cakap KL boleh je. Okey, Boleh Bella je. boleh jelaskan. Okay, Bella boleh bagi tahu apa yang ada. Silent. Sorry, kat belakang kamera ada 50 orang. Okay. Yang ni sebelum ni Bella jual. Okay. Kat situ kita dah reveal harga. Sekejap. Okay, korang boleh nampak. Sebelum ni memang saya pernah jual yang ni RM39.90. Sebelum ni RM39.90. Sekarang pun sama.
tapi berbezanya sebab dia warna yang lain dan juga dia bigger size. Sorry ya, saya tak selalu buat live macam Didi. Jadi saya tak tahu. Tak sebab Kak Long tak ada Abang Sadiq Tak, dia, mungkin. dia kena ada pair kan. Sebenarnya kami 2 pair. Kami Jadi dua mungkin pair. Bella rasa macam ada yang kurang. Tapi tak apa, kita akan mengisi kekurangan tu. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan ni. Okay, yang ni adalah burnt rose. Sekejap dia pici. Tak apa cakap-cakap. Boleh cakap kan sambil-sambil? Boleh Okay. sambil. Saya di Indonesia tak bisa beli. Oh, I'm so sorry. Okay, tapi korang sangat special sebab korang yang pertama kali yang Bella nak tunjukkan yang Bella pakai. Boleh sediakan tisu tak? Boleh. Terima kasih. Ada. Sebenarnya cermin saya cantik je. Tapi cuba korang rasa teka siapa yang tampal semua ni. Mestilah Tompoyot. Nasib baik dia tak tampal semua Belova punya kotak-kotak ni. Jap. Wah, dah ada yang tak beli sekejap. Ya, saya nak memperkenalkan korang tak tengok lagi warna sebenar yang Bella akan pakai. Tapi kita pakai sekarang. Korang nak Bella pakai sekarang ke atau tunggu Ada 5 je tu. seseorang? Cuba korang komen. Korang nak Bella Kita ada pakai? beberapa model dekat sini. So boleh je kita apply dekat model-model kita. Kalau nak dekat tangan Didi pun boleh juga dulu. Ya, I think Ataupun letak dekat tangan dulu sebab bagi tunjukkan orang warna betul, apa warna. yang ada. Okey. Okey. tangan adik lah. Boleh. Keluar dulu Apple Watch. Keluar dulu Apple Watch hantaran. Okey. Okay. Okay, kita akan mula dengan burnt rose. Okay. Burnt rose ni boleh nampak. Oh, kita kena pergi depan. Jom, Dek.